Secara mudahnya qarin yang menyertai, yang mendampingi. Sahibu wal mulazim. As-sahibu wal mulazim ni adalah teman ataupun pendamping yang sentiasa bersama. Secara mudah dalam lisanul Arab. Yang kedua pula, secara istilahnya, secara mudahnya, jin ni iaitu jin yang di mana ditugaskan untuk, dia ada dua jin. Ada dua entiti. Qarin ni ada dua entiti. Yang pertama, entiti dari kalangan jin, iaitu yang kafir yang melakukan was-was, yang melakukan menggoda. Dia lebih kepada menggoda saja, dia bukan memberi kesan kepada fizikal. Dia memberi hadis, dia memberi lintasan hati, dia memberi godaan, dia memberi hasutan dan sebagainya. Manakala ada lagi entiti yang kedua adalah dalam kalangan jin. Orang panggil malaikat hafazah dan sebagainya. Allahu alam. Cuma iaitu dalam kalangan jin, ada dalam hadis minal jin wal malaikah. Itu dia menolong kita, ataupun dia bukan kata menolong, dia memberi lintasan kepada kita untuk melakukan kebaikan, memberi ilham. Nanti kita akan tahu macam mana jin, macam mana kita boleh tahu ini adalah khatir syaitan, ini adalah ilham daripada malaikat. Dalil Al-Quran menyatakan adanya qarin. Seperti mana dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Iaitu wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tak mahu zikir pada Allah, maka syaitanlah. Kami sediakan syaitan untuk menjadi teman dia. Maksudnya syaitan ni menjadi teman dia. Siapa yang berzikir ke tak berzikir ke, ada je syaitan, cuma tak jadi teman je lah. Siapa yang tak berzikir, siapa yang lari daripada berzikir kepada Allah, maka syaitan dia akan menjadi teman kita. Akan mendekati kita, lama-lama iman kita kurang, dia mudah kacau kita. Dengan apa? Dengan hasutan dia, khatir dia dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh, ada amalan pendinding. Bukan pendinding untuk jin yang menyakiti kita, menyakiti kita secara zahir, maka kita kena minta juga agar Allah lindungi kita dari secara batin. Okay? Dalam hadis, kita bahas hadis. Dalam hadis tu dia kata, mudahnya, secara mudah lagi nak faham, iaitu jin yang diberi gaji. Diberi gaji oleh iblis untuk menggoda manusia. Seperti mana dalam Quran pun, iblis sudah berjanji kepada Tuhan untuk menyesatkan manusia, untuk apa lagi? Berbagai-bagai penyesatan. Sama ada dari segi dia menyesatkan dengan cara yang tak molek, ataupun dia menyesatkan dengan cara menampakkan kebaikan dalam wujud keburukan. La uzayyinanna lahum fil ard. Maksudnya dia dia mencantikkan satu keburukan tu. Gitulah. Seperti mana dalam Quran pun dia kata qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maksudnya dia dah berjanji dah, wahai Tuanku, kerana engkau telah menjadikan aku ni sesat, aku terkutuk, maka aku sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat-maksiat kepada anak Adam. Maksudnya dia dah janji. Maksudnya bukan dia buat dengan tangan dia sendiri, dia buat dengan bala tentera dia. Maksudnya dia kuatkan bala tentera dan dia akan beri gaji. Kalau nampak baik, maka dia akan diberi grade lah, gitulah. Misalnya kalau jin tu dia membuatkan yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memesongkan ataupun memutuskan hubungan antara manusia dan manusia lain, pasangan dan pasangan yang lain, seseorang dengan pasangannya yang lain, maka dia akan diberi grade. Dalam hadis dia kata ni'ma anta fayudnihi wa qala ni'ma anta. Dia akan mendekati orang jin tu yang memberi laporan, dan dia kata yang terbaik, kamu ni adalah yang terbaik. Lebih kurang lah. Semuanya daripada Allah lah, sebagai apa? Sebagai ujian. Itu yang pertama.
Dalam hadis secara jelas Nabi SAW telah memberi kita pengetahuan tentang ain, iaitu atas tu ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Setiap dalam kalangan kamu ni akan diwakilkan, akan ditugaskan, iaitu apa? Qarin, pendamping dari kalangan jin dan pendamping dalam kalangan malaikah. Al-jin, seperti mana dalam hadis yang lain, inna li syaitani lammatan bibni Adam. Syaitan ni, kita ni ada syaitan yang mana memberi lintasan hati, hasutan kepada hati anak Adam. Walil malaikati lammah, dan malaikat juga akan memberi lammah. Lammah ni lintasan lah, lintasan ataupun bisikan. Fa amma lammatu syaitan fa i'adu bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adapun lamah ataupun lintasan daripada syaitan ni, dia menjanjikan suatu perkara dengan janji ataupun dengan penipuan dalam benda yang hak. Maksudnya dia memberi benda-benda yang tak molek lah kepada kita. Wa amma lammatul malaki fa i'adu bil khairi wa tasdiqu bil haqq. Maka adapun lamah ataupun lintasan hati dari kalangan jin, maka dia menjanjikan kebaikan dan kebenaran terhadap kebenaran tu. Tadi penipuan terhadap kebenaran ni lawan dia. Maka faman wajada zalika falya'lam annahu minallah. Kalau lammatu minal malaki fa'lam annahu minallah. Kena tahu ini adalah daripada Allah. Allah memberi kita ni nikmat sebagai nikmat lammatul khair bi khairin. Wal yahmadillah wal yahmadillah. Maka inilah ucaplah alhamdulillah, memuji Allah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita mendapat ilham yang baik. Wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitanir rajim. Kalau sahabat-sahabat rasa nampak macam ada lammatul bisyar, dia ada lintasan hati yang tak baik, macam-macam dalam hati kita ni, seolah-olah dia berkata-kata. Boleh jadi kata-kata kita tu itu adalah kata-kata kita, hadisun nafsi kita, ataupun hadisun nafsi yang didorong oleh jin, syaitan ataupun malaikat. Kalau malaikat, kita akan didorong dengan perkara-perkara yang baik. Kalau jin, terfikir ataupun bercakap-cakap benda-benda yang menyebabkan kita ni boleh, kalau cakap di keluar mulut ni boleh menyebabkan kesyirikan ke, kekufuran kepada Tuhan. Tapi dalam hati ni dia macam berkata-kata dan kita tidak meredai pun kata-kata tersebut. Boleh jadi itu daripada syaitan. Okey. Jadi falyata'awwaz, maka mintalah perlindungan daripada Allah. Nanti kita akan ada ayat-ayat yang berkait dengan isti'azah. Dan adalah syarahan-syarahan yang daripada ulama. Okay, tugas. Secara mudah, tugas dia, jin adalah memberi hasutan. Yang kedua pula, yang paling parah adalah dia memberi pertolongan pula kepada jin-jin yang lain. Sama ada untuk dalam upacara atau dalam kerja menyesatkan kita, memporak-perandakan kita. Sebab apa? Sebab jin qarin ni tidak ditugaskan untuk menyakiti manusia secara fizikal. Dia boleh menyakiti manusia secara spiritual. Okey? Maksudnya macam dia memberi khatir kepada kita, memberi bisikan, menyebabkan kita ni melakukan suatu benda dan sebagainya. Seperti mana dalam hadis pun dia kata, anda kata tadi, dia menolong ataupun bekerjasama untuk membocorkan maklumat kepada jin lain. Seperti mana dalam hadis pun dia kata, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuhal jinni fayaqurruha qarrad dajajah fayakhlituna ma'ha mi'ata kadzbah ataupun min mi'ati kadzbah aktsara min mi'ati kadzbah. Dia kata tilkal kalimatu yakhtafuhal jinni minal haqqi yakhtafuhal jinni. Maksud dia satu maklumat itu adalah dia ada dalam perbahasan. Kalau kita bahas hari itu, adakah jin dan tok umum mengetahui alam ghaib? Maka Nabi kata, sahabat kata, walaupun Nabi kata tok umum ni innahu laisu bisyai, mereka ni tak buat catong lah ataupun tak berguna pun.
Jadi sahabat-sahabat Nabi kata innahu yuhaddithuna ahyanan fa yakunu haqqan. Terkadang mereka ni mereka meresponlah sebab Nabi kata tak buat syaitan tu. Maka mereka merespon, tapi ya Rasulullah, kami pergi ke Bomoh tu dan mereka berkata benda-benda yang betul. Maksud meneka benda-benda yang betul. Terkadang. Maka Nabi pun kata, tilkal kalimatu yakhtafuhal jinni wa yaqurruha qarad dajaja. Maka dia kata itu adalah kalimah ataupun maklumat yang betul, tetapi di mana dicuri yakhtafuhal jinniyu, dicuri oleh jin tu, sama ada daripada langit ataupun daripada qarin. Kita ni pergi ke Bomoh ataupun kawan kita yang kasyaf ni, dia akan tahu kerja-kerja kita, tetapi tidak jelas. Sebab apa? Sebab Nabi kata fayaqur fi uzuni walihi, dia akan membisikkan dalam kepada wali dia tu qarad dajajah. Qarad dajajah ni kur dia macam qarra tu panggil bunyi bagi ayam tu. Kur ayam betina. Nak katanya membuat nak katanya tanda ataupun dalil bahawa mereka ni berkata-kata memberi maklumat secara tidak jelas. Gitu je lah maksud dia. Jadi mereka pun fayakhlituna ma'ha mi'ata kadzbah. Maka mereka ni bagi satu benda yang betul tapi tak jelas, dan dia putar belik pula dengan 1001 penipuan gitulah. Mi'ata kadzbah ni nak kata dal al-kasir. Kalau kita ni 1001 penipuan. Gitu. Bermacam-macam penipuan. Dal al-kasir menunjukkan banyaknya penipuan. Jadi sahabat-sahabat kalau nampak ada orang tu dia kasyaf, maksud dia ada jin yang bekerjasama dengan qarin, orang yang dia jumpa. Ini perbahasan kasyaf syaitani, bukan kasyaf rahmani. Kita tak mau bincang yang tu. Yang tu biar kita dah belajar tasawuf, kita tahu ada tingkatan-tingkatan. Itu adalah jin. Yang manakala malaikat pula, dia memberi ilham yang baik, suruh kita buat baik ataupun dorong kita melakukan kebaikan dalam agama. Adakah jin ni? Ya, jin lah. Kalau macam malaikat memang di Islam dia menolong kita dalam melakukan kebaikan. Dia mendorong kita, bukan menolong sangat. Dia mendorong, tapi menolong lah, orang panggil menolong jugalah. Okey, kalau jin, adakah dia ni Islam? Kita ni boleh diislamkan ke? Maka kita kata jin kita ni tidak boleh diislamkan. Jin Nabi saja diislamkan. Itu pun ada ikhtilaf. Sama ada aslama ataupun aslamu. Aslama maksud dia apa? Jin tu diislamkan. Aslama maksud dia Nabi Muhammad diselamatkan daripada daripada apa? Daripada godaan dia dan sebagainya. Dalam hadis kita baca sekali lagi, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya walakinallaha a'ani alaihi fala ya'muruni illa bihaq. Nabi kata kepada sahabat dia berkait dengan Sayyidatina Aisyah. Dia cemburu, tak ingat cemburu apa dia. Jadi Nabi kata, "Aghir, adakah kamu ni cemburu?" Maka Nabi Sayyidatina Aisyah kata, "Takkanlah aku tak cemburu dengan orang macam kamu ni." Lepas tu Nabi pun kata, takut inilah syaitan yang ada syaitan kamu yang menghasut. Gitulah. Jadi Sayyidatina Aisyah pun katalah, kita ni ada syaitan ke? Jadi Nabi pun katalah, ma minkum illa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Ini dia perkataan kepada sahabat Nabi, kepada sahabat-sahabat dia. Dia ada riwayat yang bercakap antara Nabi dan isteri dia. Itu rasanya dia tidak ada kalimah minal malaikah. Dia tidak ada dalil kata qarin dari malaikat. Cuma kita ambil ni untuk perbahasan kita. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, dan kamu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, qala wa iyaya, aku pun ada juga jin. Walakinallaha a'ani alaihi fala ya'muruni illa bihaqq. Dan tapi Allah ni menolong aku. Menyebabkan dia ni sama ada pandangan kata aku ni terselamat daripada godaan dia. Maksud dia dilemahkan. Ataupun satu lagi memang dia ni Allah Islamkan dia. Fala ya'muruni illa bihaqq.
dan dia ni tidak akan menyuruh aku ni melakukan melainkan kebaikan. Katanya Nabi sajalah. Tidak ada, katanya tidak ada dalil yang mengatakan Nabi lain pun ada jin apa macam Nabi. Cuma kita qiyas. Ulama dia ada qiyas. Kata boleh jadi Rasul dan Nabi-Nabi lain pun diberikan jin Islam. Ini perbahasan zanniyah jugalah. Okey, perbahasan boleh ke mereka ni merasuk manusia? Maka kita katakan semua benda-benda yang kalau kita tengok dalam TV ke dalam secara live nampak kerasukan dan sebagainya, itu 100% bukan daripada golongan jin qarin. Bukan jin qarin yang merasuk. Jin qarin dia tidak merasuk, dia tidak menunjukkan dan dia tidak memberi, dia tidak bercakap dengan kita dengan suara-suara yang jelas macam kita cakap. Kalau dalam kitab tu dia kata, siapa kata jin ni dia bercakap, aku mendengar jin qarin dia bercakap dengan seperti mana kita cakap. Maka dia kata tu innahu la ya'lam syai'. Dia ni tak tahu apa-apa. Mu ni kena ngaji semula qarin. Jangan autah gitulah. Boleh tengok perbahasan dalam kitab Marudus Sihr ni dia sedikit tinggi tapi sedap. Tapi sahabat-sahabat kalau boleh baca yang biasa-biasa dulu, iaitu Wiqayatul Insan minal Jinn wa Syaitan karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan sebagainya. Kalau kitab Turas pun ada juga, dia perbahasan tinggi juga tapi sedap je. Macam Ahkamul Marjan, fi Ahkamil Jan Imam Ash-Shibli, Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan Imam As-Suyuti dan sebagainya. Kitab Turas tapi sedap nama. Sedap dia punya perbahasan. Tapi dia adalah memasukkan kisah-kisah Israiliyat dan sebagainya. Okey, tak ada masalah. Macam mana kita nak bezakan antara gangguan qarin dengan gangguan jin biasa ni? Secara mudah, kalau untuk gangguan, kalau kita ni tidak ada gangguan dan kita ada rasa macam bisikan, bukan bisikan, dia macam hadisun nafsi, cakap dalam hati ataupun dia macam ada dorongan-dorongan, itu adalah qarin. Sebab kita tak ada gangguan pun. Misalnya kita nak baca Quran, lepas tu ngantuk. Ataupun masa kita nak pergi buat kebaikan, dia kata, relax lo. Kita pun rasa macam, sedap tidur ni. Itu adalah khatir syaitan qarin. Seolah-olah, sebab tu ada ulama kata, seolah-olah syaitan dan malaikat ni dia bertungkus rumus untuk sama ada menyesatkan kita ataupun mendorong kita kebaikan. Dia kata, okey, mencegah Anas, jom sembahyang, cepat sembahyang. Nak habis dah, ataupun cepat pergi solat dekat berjemaah. Lepas tu syaitan pun kata, relax lu Anas, tidur. Kita puasa nak buat kat mana? Nak buat yang mana ni? Kita ada, seolah-olah kita ada kan, ada peristiwa yang mana kita ni macam nak pergi solat dekat masjid ke atau nak pergi solat rumah ke dengan kawan-kawan. Gitu. Dia akan rasa macam dorongan sama ada nak melakukan kejahatan dan kebaikan. Dan Allah memberi kita pilihan tu. Dan akan dipertanggungjawabkan. Dah. Macam tadi inilah. Mudahnya orang yang ada gangguan makhluk halus, misalnya dia ada kerasukan dan sebagainya, dia bukan payah nak beza. Cuma dia ada dhabit dia. Kalau gangguan makhluk halus kebanyakannya dia ada juga memberi, dia macam buat kerja macam qarin juga. Dia memberi khatir. Cuma dia ada gangguan pada fizikal. Cuma qarin hanya bagi khatir saja. Dia tidak akan memberi masalah kepada fizikal, tidak akan mengganggu secara fizikal, tidak ada kerasukan dan sebagainya. Boleh faham? Okey. Jadi macam mana kita nak mencegah daripada gangguan qarin? Walaupun kita tidak dapat mengislamkan qarin, kita boleh mencegah dia dengan pertama amalan. Misalnya apa? Amalan Al-Quran, membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran dan kita niat moga-moga Allah melimpahkan perlindungan kepada kita, melimpahkan keberkatan. Jangan hanya baca sekadar baca sebab apa? Sebabnya mak ayah suruh. Kita dah besar kan, tapi mak ayah suruh lagi. Kan? Kalau baca untuk mak ayah suruh, kebanyakannya
akan diganggu juga Qarin. Sebab apa? Sebabnya Iblis kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukannya orang yang melakukan sekadar. Dia ikhlas, kena ikhlas dulu. Ikhlas ni macam mana? Itu perbahasannya tinggi, mudahnya kita bereskan amalan kita ni pada Allah. Kita serahkan, kita buat ni kepada Allah. Itulah secara mudah. Dia payah ikhlas, kita tak tahu. Kalau kita kata aku ni ikhlas dah ni. Dia kena ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua dia kata aku ikhlas dah ni. Kena ikhlas yang ketiga. Tak boleh nak kata, tak boleh nak apa? Tak boleh nak kita skor bahawa kita ni ikhlas. Cuma mudahnya kita buat ni amalan ni untuk mendapatkan keridaan Allah. Untuk apa? Lillahi ta'ala. Khalis. Maksudnya 100% lillahi ta'ala. Itu ikhlas lah. Moga. Okey? Itu yang pertama, membaca Al-Quran. Berwuduk. Ada kan kita ni kalau kita berlawan juga. Nak wuduk ke tak mau? Nak wuduk ke tak mau? Bila nak keluar ni, nak wuduk ke tak mau? Kalau kata nak tu rasanya, tu lintasan hati, dorongan baik daripada malaikat. Lepas tu kita kata, tu lintasan hati daripada syaitan. Kita ni berlawan. Sebab ada dua, jin dan malaikat yang mendorong kita melakukan kebaikan ataupun keburukan. Memelihara solat. Zikir yang banyak. Jangan ikut zikir sekali dua cukup bilangan, lepas tu dah. Kalau boleh, masa jalan zikir. Tak kira lah zikir-zikir apa kan. Ataupun segala amalan kebaikan. Kita buat ni, maka akan diberikan rahmat, maka akan dijauhkan daripada jin tu. Dan amalan perbentengan pun perlu. Misalnya kalau mudahnya pendinding ayat kursi selepas solat, isti'azah. Isti'azah ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah. Ataupun basmalah. Maksudnya kita nak duduk bismillah. Nak bangun Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi? Nak buka pintu bismillah. Barulah ada keberkatan tu. Dan ada doa bagian ni yang diajarkan kepada setiap perawat sebenarnya, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 97-98, iaitu wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzubika rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan. Hamazat ni bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku, supaya mereka tidak hadir. Okey. Hamazat ni walaupun dia kata bisikan-bisikan, dia ada perbincangan ulama. Ni yang ambil daripada kitab Darul Syifa ni. Itu hamazat. At-Tabari qala al-hanaqa, iaitu tekanan yang kuat pada tengkuk ataupun leher sehingga menghalang pernafasan. Tafsir dia. Cuma kalau yang mudahnya benci ataupun dendam. Kita minta pada Allah agar dihilangkan kebencian mereka dan dendam mereka yang membuatkan kita ni diberi tekanan pada tengkuk kita. Maksud tengkuk ni tak semestinya tengkuk ataupun diri kita. Bisikan yang menekan pada diri kita. Jadi kita katalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Yang kedua, Fakhrul Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu ad-daf'u wat-tahriq ad-daf'u wat-tahriq asy-syadid. Ad-daf'u wat-tahriq asy-syadid, iaitu tolakan ataupun gerakan yang kuat. Kedua-duanya membawa kepada apa? Maksud was-was. Kita dorongan yang kuat untuk mewaswaskan. Kita minta pada Allah agar dihindarkan daripada was-was yang kuat. Mereka ni memang memberi dorongan yang kuat. Sekali tak boleh, buat lagi 2 kali. Dia dorong buat kejahatan 2 kali. Buat 100 kali. Sampailah kita melakukan kejahatan. Kalau kita ni ada perlindungan, moga-moga terhindar. Sama ada memberi dorongan, sama ada kepada fizikal ataupun perasaan. Kebanyakannya perasaan lah kita ni berbolak-balik. Tapi kalau fizikal, maksud dia
Maksudnya kita akan ikut apa yang dia buat tu. Maksudnya dorongan menjadikan fizikal kita ni ikut apa yang dia nak. Itu kita minta pada Allah agar Allah lindungi. Yang ketiga, pandangan yang ketiga pula adalah an-nazaghat. An-nazaghat ni adalah tusukan syaitan dalam diri manusia, bisikan ataupun godaan. Sama ada bisikan ataupun godaan. Al-i'wa, al-i'wa'un, al-i'wa'u, iaitu godaan yang menyesatkan dan mendorong manusia melakukan maksiat. Ataupun rasa ketidakselesaan, terganggu dengan dorongan-dorongan mereka yang suruh kita melakukan maksiat. Kita rasa tak sedap orang suruh kita ni melakukan kejahatan. Cuma macam mana kita nak hilangkan? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ataupun al-junun bila. Itulah. Itu pandangan-pandangan dari kalangan ulama. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kenapa kita kena minta doa daripada kepada Allah daripada kehadiran mereka? Bukan godaan. Godaan ni dia dah dekat kita dah. Dia dah mengganggu kita. Tapi moga-moga kita minta pada Allah daripada apa? Daripada kehadiran mereka, kedatangan mereka, kedekatan mereka dengan kita. Kerana apa? Kerana nak katanya kita bersungguh-sungguh. Nak menunjukkan kita bersungguh-sungguh betul nak minta pada Tuhan agar bukan sekadar gangguan mereka, tapi kehadiran mereka. Kehadiran mereka ni tak semestinya mengganggu. Dia kalau tak hadir maksud dia tak ganggu betul lah. Kalau dia hadir itu dah memang mengganggu betul dah. Jadi kita minta pada Allah agar mereka ni jangan hadir dekat dengan kita. Biar duduk jauh-jauh. Gitulah. Okey. Itu secara mudah. Okey. Ada persoalan. Kalau dia mati misalnya. Kalau kita mati. Okey, jin tu nak pergi mana? Ini perbahasan ghaib. Kita pun tak tahu. Dan dalam hadis tidak diberitahu. Samalah juga. Adakah Nabi pun, Nabi lain ataupun Rasul lain diberikan jin seperti mana Nabi, khususnya Nabi? Kita pun tak tahu. Cuma kita lebih kepada zanniyah. Ulama' dia bersangka berdasarkan dalil-dalil yang tidak jelas. Cuma dia buatlah penjelasan-penjelasan zanniyah, sangkaan. Kemungkinan dikatakan dan sebagainya. Kalau kita meninggal, kata ulama' kata dia pun dimatikan. Ada kata yang biasa, yang kebanyakannya orang guna, iaitu dia akan postpone ataupun apa? Macam kalau guru ni dia akan ke sekolah lain, apa? Post apa? Posting ke orang lain pula. Maksudnya dia sambung kontrak dengan orang lain pula. Dia macam ni lah, macam iblis ni dia ada syarikat. Iblisization. Shaitanization. Dia ada lah. Hari ni dia tengok dah. Hari ni si Minah ni dia akan melahirkan. Okey, kamu pergi kerja dengan dia. Lepas tu si syaitan B kerja dengan anak si Fatimah misalnya. Macam tu. Bila dah meninggal, dia catat lah. Okey, dah meninggal. Dia rekod. Meninggal baik ke tak baik. Okey, lepas dia rekod apa? Dia ambil lah. Dia posting kepada orang lain pula. Allahualam. Cuma itu dia punya, kalau kita ni fikir macam tu, boleh jadi macam tu juga jin. Sebab apa? Jin dengan kita ni, syaitan dengan kita ni sama dia punya kehidupan. Adalah beberapa kelainan tu, cuma kebanyakan ni sama. Cara hidup, cara makan. Mereka makan juga, tapi makan cara lain lah. Cuma mereka makan. Tabiat mereka ada makan. Okey. Persoalan yang kebanyakan orang tanya lagi, kenapa Allah ni dia memberi kita ni jin? Tak payahlah beri jin. Mudahlah sikit kita masuk syurga. Dia lebih kepada ni lah, lebih kepada main bola. Best tak kalau kita tengok bola tapi tidak ada penjaga gol? Kita pun tak best. Kita pun tak dapat nak bersorak. Samalah juga sebagai ujian. Kalau kita lulus, kita masuk gol kepada kebaikan, maka kita dapat inilah keampunan, mendapat pahala dan sebagainya. Dan kita boleh masuk ke syurga yang tertinggi misalnya. Tapi kalau kita gol je, gol tempat lain, ataupun kita sepak bola tu tak masuk gol, maka tak
Tak adalah janji syurga, janji dan sebagainya. Mungkin keburukan, dosa dan sebagainya. Macam tu. Tapi yang pentingnya Allah ni nak memberi ujian kepada kita. Ayyukum ahsanu amala. Sama ada kamu ni melakukan kebaikan, ayyukum, mana salah apa dalam kalangan kamu ni siapa yang hebat amalan ni. Itu. Okey. Nafsu kita ni nafsu kita ni dia kita didik lah. Sama ada melakukan apa ni amarah ke lawamah dan sebagainya. Cuma macam kita, okey, pertama tadi bolehkah dia ni berjelma? Tidak boleh. Dia tidak ditugaskan ataupun dia memang tak boleh. Yang menjelma kebanyakannya adalah jin selain pada Qarin. Jin saka ke, jin berjalan ke. Itu. Yang kedua, kita punya nafsu kita ni kebanyakannya didorong oleh mereka. Didorong kita ni maksud dia didorong nafsu kita. Jadi yang terbaiknya kebanyakannya memang asalnya salah kita juga. Sebab kita ikut dia. Bila ikut dia lama-lama kita jadi nafsu yang tak baik. Bila tak baik apa dia akan jadi? Dia ikut lah, nak buat apa. Sebab tu kalau masa puasa pun ikut juga. Sebab apa? Sebab kita dah dididik nafsu kita. Walaupun tidak ada jin, sudah terdidik. Tapi kebanyakannya macam khatir, macam kita ni rasa nak buat tu, ada dorongan tu kebanyakannya daripada Qarin juga. Qarin dia mendorong kita. Maksud dia mendorong nafsu kita. Dan macam mana kita nak tahu? Kebanyakannya kita boleh tengok semasa puasa. Puasa, jin telah dilemahkan ataupun dibelenggu. Jadi kalau kita buat jahat, kita mengumpat orang dan sebagainya, itu kehendak kita. Sebab telah dididik sebelum Ramadan. Yang paling mudah lah untuk mengetahui kita ni, nafsu kita ni baik ke tak? Nafsu kita ni lawamah ke? Macam kalau kita buat jahat, dia akan kata, bodohnya aku ni, kenapalah aku ni buat macam ni? Kenapalah aku cakap kepada dia macam ni? Itu sebab apa? Itu lawamah kan, nafsu kita. Dia mengherdik kita. Maksud dia apa? Maksud dia, itu kehendak kita je. Salah satu. Sebab apa? Sebab telah didorong oleh jin tu. Secara mudahnya kalau nak tahu, memang masa puasa lah mudahnya. Masa puasa, kita akan tahu siapa diri kita yang telah mendidik kita sendiri. Itulah secara mudah. Secara mudah. Kita pun tak boleh nak beza. Tapi kalau dia lepas puasa tu, masa puasa insya-Allah dia boleh beza. Itu sebab kita ke kalau puasa mungkin kita kurang melakukan keburukan. Sebab itulah nafsu kita. Tapi kalau masa tak puasa, lebih. Yang lebih tu dorongan. Mudah macam itulah. Allahu a'lam, kita pun tak tahu. Cuma itulah dia punya secara mudahnya. Secara mudah kita nak tahu. Ni kena faham. Nanti sahabat-sahabat nak bagi tahu, jangan ni lah campur aduk. Jin kita ni ada Qarin. Lepas tu kita ni jin kita ni boleh merasuk kita. Masalah. Sebab apa? Sebab kalau siapa yang tersesat cakap pasal Qarin ni, masalah sikit lah. Sebab dia bercakap tanpa ilmu. Jadi sahabat-sahabat, anda dah bagi tahu, ni berdasarkan qaul ulama ataupun sandaran Quran dan Sunnah. Jadi sahabat-sahabat, inilah boleh ambil. Jadi mudahnya, secara mudah, adakah jin Qarin ni boleh diislamkan? Maka kita katakan memang tak boleh. Melainkan Nabi saja. Macam mana kita nak melemahkan dia untuk menjauhkan diri kita, iaitu melakukan segala benda-benda kebaikan.